Tiada satu hari pun berlalu tanpa kubur berkata, aku ialah rumah kesunyian, rumah keseorangan, rumah debu dan rumah ulat-ulat. Apabila seorang yang beriman dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan berkata, kedatangan kamu dialu-alukan, marhaban, tersangat baik kerana kamu telah datang kepadaku. Daripada kalangan manusia yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling aku sukai. Hari ini engkau telah datang kepadaku. Engkau akan melihat sebaik-baik layanan daripadaku. Selepas itu kubur akan meluas sejauh mata memandang. Kemudian akan terbuka satu pintu yang melalui pintu itu akan masuk bayu dan wangi-wangian dari syurga secara berterusan. Apabila orang yang berdosa dimasukkan, kubur akan berkata, tiada kata-kata alwan untuk kedatanganmu, sangat jelek kedatanganmu. Daripada kalangan manusia yang berjalan atas muka bumi, engkaulah yang paling aku benci. Hari ini engkau telah diserahkan kepadaku. Engkau akan melihat layanan daripadaku. Selepas itu kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuk akan berseragah antara satu sama lain. Kemudian 70 ekor ular akan dilepaskan ke atasnya. Sekiranya seekor sahaja daripada ular itu menghamburkan bisa ke atas bumi, maka selai rumput pun tidak akan tinggal. Ular itu akan terus mematuk orang tersebut hingga ke hari kiamat. Selepas itu Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan satu taman daripada taman-taman surga ataupun satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Takutkan Allah ialah perkara yang sangat-sangat perlu lagi penting, iaitu takwa. Perkara inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW sering berfikir secara mendalam mengerti kematian akan menambahkan sifat takwa kepada Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menyarankan supaya kita mengingati maut kerana amal ini penting lagi pula bermanfaat.